Kesukaran dan cabaran dihadapi sepanjang proses menjalani rawatan kanser menjadi inspirasi buat seorang suri rumah untuk berkongsi pengalaman itu kepada rakan seperjuangan dan masyarakat. Menceritakan pengalaman itu, Wan Zaliha Syahari, 36 tahun, berkata dia menyedari dirinya menghidap kanser gastrik atau kanser perut tahap 4 pada awal tahun ini. Wan Zaliha berkata, dia berasa terkejut dan sedih sebaik mengetahui penyakit dihidapinya itu memandangkan tiada simptom ketara dialaminya. Katanya dia kini berada dalam fasa berehat selama 6 bulan selepas selesai menjalani 12 kitaran kemoterapi di Institut Kanser Negara IKN di Putrajaya pada September lalu. Selain itu, katanya dia positif untuk sembuh demi keluarga dan mahu mencontohi semangat juang arwah ibunya, Zainab Mat Rifin, yang menghidap kanser pangkal hidung.